Pernah tak anda terfikir, di sebalik deretan kelas dan dinding bata lama di Bandar Warisan Taiping, ada satu legasi luar biasa yang tersembunyi? Hari ini, kita bukan nak sembang pasal sejarah biasa-biasa. Kita nak buat satu penerangan mendalam, merungkai rahsia sebuah kilang pembinaan watak yang secara diam-diam telah mengubah landscape sejarah Nusantara. Cuba bayangkan perkara ni. Taiping, sebuah bandar yang cukup tenang di Perak. Tapi, dari lorong-lorong bilik darjah di bandar inilah, lahirnya seorang tokoh yang akhirnya diangkat menjadi ketua negara atau lebih tepat lagi, presiden pertama bagi sebuah negara jiran kita yang sangat pesat iaitu Singapura. Macam mana benda ni boleh berlaku? Mesti anda tertanya-tanya kan? Percayalah, ini sama sekali bukan kebetulan sejarah. Ada sesuatu yang sangat unik tertanam dalam budaya institusi ini. Satu rahsia pembentukan karakter yang kita akan bongkar sama-sama sekejap lagi. Okey, untuk faham betul-betul impak tempat ni, kita kena undur masa sikit ke tahun 1905. Bangunan asalnya dulu dikenali sebagai Central School. Berdiri megah masa tanah Melayu masih lagi di bawah cengkaman Empire British. Perhatikan nama dia. Nama sekolah ni dipinjam terus daripada Raja United Kingdom masa tu, Raja Edward ke-7. Bayangkan, bawa nama seorang raja ni bukan benda main-main tau. Ia bawa satu aura empire yang cukup gah dan secara tak langsung meletakkan satu standard dan ekspektasi yang maha tinggi kepada sesiapa saja yang bergelar pelajar di situ. Sekarang, letakkan diri anda sebagai pelajar pada zaman tu. Tiap-tiap hari, anda akan berdepan dengan satu frasa Latin purba yang berbunyi Magni Nominis Umbra. Maksud harfiahnya, perlindungan di bawah bayangan nama yang hebat dan agung. Bunyi macam poetis kan? Tapi sebenarnya ini bukan sekadar kata-kata perhiasan kat dinding. Ia adalah satu amaran, satu peringatan harian. Mereka sedar yang mereka bernaung di bawah satu legasi gergasi dan perlindungan tu datang dengan satu tanggungjawab yang sangat berat. Tanggungjawab untuk jaga nama baik institusi walau apa pun terjadi. Lama-kelamaan, institusi ini makin membesar. Ia bukan lagi sekadar satu bangunan, tapi dah berevolusi jadi satu rangkaian yang sangat kukuh. Ada sekolah menengah dan ada sekolah rendah kebangsaan 1 dan 2. Tapi ada satu benda yang sangat menarik kat sini. Walaupun sekolah rendah kebangsaan 2 tu bawa nama King Edward, dorang ukir identiti yang sedikit berbeza dengan menggunakan moto dalam bahasa Melayu, iaitu ilmu suluh hidup. Nampak tak? Inilah detik yang cukup cantik di mana tradisi Inggeris tu mula bergabung, berasimilasi dengan jiwa dan identiti tempatan secara halus. Identiti hibrid ni kita boleh nampak dengan lebih jelas pada perisai rasmi mereka. Digabungkan dengan warna hitam dan merah yang sangat garang, berdiri megah di tengah-tengahnya maskot yang paling diguruni di Nusantara, harimau belang. Simbolik dia sangat tajam. Ya, mereka mungkin bernaung di bawah nama Raja Inggeris, tapi jiwa, darah dan semangat juang dorang adalah seganas dan selia harimau tanah Melayu. Memang ikonik. Semangat harimau ni kemudiannya disemat terus ke dalam lirik lagu rasmi sekolah. Tapi, kalau kita kaji betul-betul sejarahnya, ada satu misteri atau titik perubahan yang berlaku. Pada asalnya, baris kelima lagu ni guna perkataan Jubilee. Tapi, entah macam mana, sejarah dunia berubah dan perkataan tu digantikan dengan victory yang bermaksud kemenangan. Pertukaran satu perkataan je, tapi impak dia sangat mendalam. Ia berkemungkinan besar satu isyarat kepada kejayaan mereka mengharungi zaman peperangan yang sangat perit, sekaligus mengukuhkan mentaliti pemenang dalam jiwa setiap budak yang bergelar Edwardian. Cuba dengar baik-baik lirik ni. The tigers roar loud and full. Magni Nominis Umbra, the motto of our great school. Lepas tu dorang sambung lagi dengan penuh bangga, in Malaysia of the free. Meremang tak bulu roma kalau bayangkan beratus-ratus anak muda melaungkan benda ni ramai-ramai. Gabungan identiti harimau yang sedang mengaum, moto Latin purba yang penuh prestij dan semangat patriotik negara yang merdeka, ini adalah resepi paling sempurna untuk mencipta satu kesetiaan yang mutlak. Tapi kan, nyanyi semangat-semangat macam ni pun tak guna kalau tak ada prinsip, betul tak? Jadi, ikrar sekolah ni bertindak sebagai satu falsafah hidup yang sangat keras. Ikrar ni terang-terang tolak budaya sembang kosong. Tak ada ruang langsung untuk orang yang suka mendabik dada. Sebaliknya, ikrar ni tegaskan yang nilai seorang manusia tu diukur melalui tingkah laku dia. His deeds speak louder than words. Tindakan lebih lantang dari kata-kata. Ini ibarat kem latihan kepimpinan. Mereka dilatih supaya fokus pada tindakan yang realistik, bukan setakat tabur janji manis. Dan ikrar ni pergi lebih jauh lagi memahat apa yang dipanggil mentaliti harimau terus ke dalam fikiran dorang. A tiger scorns to succeed by means that are dishonest. He never gives in. Maksudnya, seekor harimau tu paling pantang kalau berjaya dengan cara yang kotor dan dia tak akan pernah menyerah kalah. Paling menarik, pelajar-pelajar ni dididik supaya pantang merajuk atau merungut kalau dihukum. Falsafah ni sebenarnya secara automatik mematikan victim mentality atau mentaliti mangsa. Ia tanam satu ketahanan diri yang sangat kebal berserta integriti yang tak boleh dibeli dengan duit.
Kemuncak kepada ikrar ni pula adalah pengorbanan dan kesetiaan. Seorang pelajar King Edward dah berjanji dia tak akan sekali-kali tinggalkan kawan-kawan dia, kelas dia atau sekolah dia walau apa pun cabaran yang datang, under any circumstances. Dan yang paling utama, dia wajib setia pada sekolah dan negara. Jelas kat sini, tempat ni bukan sekadar kilang untuk suruh budak-budak lulus periksa. Ia adalah satu medan tempaan yang melahirkan pahlawan yang setia dan rakyat yang sanggup berjuang habis-habisan untuk tanah air. Jadi apa hasil daripada indoktrinasi positif yang sangat ekstrim ni? Impak dia bergema sampai ke pentas politik dunia. Berbalik pada misteri kita ke awal tadi, Yusof Ishak, pelajar lepasan sekolah dari Taiping ni lah yang akhirnya melangkah jauh dan diangkat sebagai Presiden pertama Singapura. Di peringkat tempatan pula, kita ada tokoh besar seperti Tun Dr. Ling Leong Sik yang pernah memimpin parti MCA. Ini bukan cakap kosong, ini bukti nyata. Macam mana bayangan nama yang hebat tu betul-betul melindungi dan melahirkan tokoh-tokoh gergasi yang memacu sejarah rantau kita. Pada akhirnya, semua ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup mendalam. Apakah warisan kekal bagi sebuah institusi yang dah bertahan lebih seabad, yang tegas menuntut pelajarnya supaya jangan pernah mengaku kalah, sentiasa jujur dan setia selamanya? Jawapannya, hidup di dalam diri alumni mereka. Ia membuktikan bahawa sistem pendidikan yang berstruktur, bila digabungkan dengan jati diri yang sangat kental, mampu merentas sempadan masa, bangsa dan geografi. Menarik kan? Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah sejarah menarik macam ni. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, teruskan semangat harimau dalam diri anda.